Kita start training pada hari Rabu, masuk hari ke-5 kita training. Player yang kita panggilkan ni adalah semua boleh dikatakan muka baru lah. Baru pertama kali mewakili negara, daripada Division 2, daripada Under 19, ada 2-3 player daripada Division 1. Tapi bukan masalah untuk training dalam 5 hari untuk kejohanan AFF kali ni lah. Semua ada mentaliti untuk mewakili negara lah kali ni. Walaupun diorang rasa macam tim ni yang kedua, bukan tim utama, tapi seperti pemahaman yang saya dalam training, semua bukan menjadikan benda itu untuk diorang memberi kerjasama yang baik untuk training kali ini untuk AFF. Bagi saya sebenarnya ni adalah pasukan kebangsaan dan semua player saya cakap daripada start hari pertama, ini adalah pasukan kebangsaan. Fokus mereka adalah untuk main pasukan kebangsaan. Jadi setiap komitmen player, yang paling penting sekali komitmen player dalam training dengan game. Kita tengok step by step game. First game lawan Australia, kita selesaikan lawan Australia. Second game Indonesia, last game Brunei. 2 game tu penting bagi saya. Cuma seperti maklum, main kita bukan ada pengalaman untuk pertandingan antarabangsa, tapi bukan alasan untuk kita tak boleh menunjukkan satu prestasi yang baik atau pasukan yang kuat. Dari segi pengalaman kita tahu mereka kurang dari segi pengalaman lah. Cuma bila main baru ni kita fokus pada bonding diorang antara satu sama lain lah sebenarnya. Bila satu sama lain tu ada bonding yang kuat, saya rasa pasukan ni boleh menjadi yang kuat, menjadi satu pasukan yang kuat. Dari segi fitness, strength, saya rasa tak ada masalah sebab ada setengah pemain yang dah start training dengan kelab untuk prepare liga yang akan datang ni. Daripada segi pengalaman kita tolak tepi, tapi daripada segi bonding sekarang saya mengharapkan bonding antara satu sama lain dengan player tu menjadi lebih kuat dari sehari ke sehari sampai ke masa kejohanan.